Mak-mak, korang dalam situasi yang nak drive kereta tu tapi hati tak tenang sebab tak nampak baby dekat belakang. Baby duduk dia facing. Kita pula tak boleh nak pusing kepala lama-lama. Bahaya untuk kita. Bila berhenti tepi jalan pula, penat nak keluar masuk kereta sebab nak check dia tu okey ke tak. Yalah, takut dia tu menangis ke, tidur ke, ataupun muka dia kena tutup dengan kain ke. Salah satu cara nak settle masalah ni adalah korang kena pasang baby car mirror ni. Dia kena pasang dekat headrest. Lepas tu dia ada dua strap. Satu belah atas, satu belah tepi. Jadi bila korang nak pasang, korang snap je dia punya clip. Lepas tu korang ketatkan strap tu belah atas dengan belah tepi. Cermin ni dia boleh rotate 360 darjah dan boleh adjust dia punya angle sampai driver boleh nampak baby dengan jelas. Jadi tak payah nak toleh belakang, tengok je dekat rear view mirror. Clear view, tak ganggu pun pemanduan korang. Baby tidur pun kita boleh nampak. Jadi kita boleh fokus pada kita punya pemanduan. Kalau korang jenis yang travel dengan family, naik kereta selalu dan bawa baby juga, kena ada cermin ni. Nanti korang tengok dekat beg kuning tu, aku rasa seller dia letak voucher.